Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini kita akan pergi umrah. Apa ada Mama? 11 September sehingga 22 September. Hari ni so muka tak berapa nak siap. Muka tak berapa nak siap. Okey, kita berada di KLIA 1. Kita akan melepas menunaikan umrah insya-Allah selama 12 hari ya. 12 hari kan termasuk pergi dan balik. So daripada 11 September sehingga 22 September hari ini kita bersama Insaf Travel seramai 80 orang. Ramai juga 80 orang. So sekarang dah pukul 1.17. Kita akan masuk boarding pukul 3, check in bag. Kita akan check in bag pukul 3. So semua dah menunggu kat sini lah bersama ahli keluarga. Ramai juga. Oh. Tadi tu saya tak record lah rupanya. Ji, tadi tu tak record Ji. Lagi sekali. Ambil sekali saya pakai ni. Supaya ni kita boleh pakai. Okey, boleh. InsyaAllah. Menampal tagging. Kita tengok pergi ada 4 luggage. 1, 2, 3, 4. Dalam dia ada. Oh. Dah cakap awal. Dah cakap awal-awal. Mesti akan bertambah luggage-nya. Dalam beg ada beg. Ada beg. Dalam beg Pergi ada beg. 4. Balik 8. Syuha, macam mana perasaan? Nervous sikit. Mhm. InsyaAllah dimudahkan lah. Boleh tidur tak semalam? Boleh. Nyenyak. Dia Syuha pakai Larry. Larry selesa kan? Ya, kasut baru. Saya pun pakai dulu Larry. Larry okey. Nora kasih nak keluar kasut juga ke? Boleh lah. Kasut umrah. Boleh kasut baju dalam. Puan, tengah on recording ni Puan. Tak lah. Kat Ina dekat Nora kasut. Oh, Ina okey. Baju dalam. So, saya tengok Mami Zana tampal tagging bag. Ya. Jangan sengit-sengit, okey? Amizana doakan semua Nora Kasih lovers, family Nora Kasih pun dapat menunaikan umrah dan haji insya-Allah. InsyaAllah. Hi Ate. How are you feeling today? Huh? Yusuf Fatih, Naim Al-Fatih. Atuk okey? Atuk happy ke atuk sedih? Cakap sikit atuk. Itu sedih-sedih happy. Sedih ada, happy pun ada. Aino, macam mana? Happy ke sedih? Malam nanti mana nangis? Ke dah ada planning hari pertama dengan Mia, hari kedua? Dua dah pergi mana? Dia ada jadual. Nyanya dah ada jadual untuk anak-anak. Alhamdulillah. Anak dapat janda anak dua. Selamat jadi janda anak dua. Sebelum dah ada jadual. Oh, dah ada jadual Bagus. Bagi Table. makan kuda-kuda pun ada jadual. Bagi makan. Assalamualaikum. Okay, Atuk, macam mana perasaan? Sedih ke? Anak nak menunaikan umrah? Doakan semoga semua selamat. Semoga selamat, insyaAllah. Amin. Nanti Yusuf duduk dengan Atuk ya? Yusuf? Yusuf duduk dengan Atuk ke? Dengan Tok Ma? Dengan Atuk. Pergi sekolah tak? Pergi. Yelah. Sana pula. Hai, Assalamualaikum. So hari ni Sis JJ ada dekat KLIA 1. Buat apa kat sini ni? So hari ni tim Nora Kasih kita nak hantar Mami Zana, Encik Zaim dan tim kita. Syuha hilang. Okey, hari ni 11 hari bulan September, diorang akan pergi menunaikan ibadah umrah. Okey, so hari ni kita berkumpul dekat sini nak hantar Mami Zana, Encik Zaim dan Syuhada.
Okey, nampak tak apa yang saya pakai? Nampak ke? Sekarang ni saya tengah pakai set Timal Aura. Color dia nude. So yang saya pakai ni, yang ini saiz 1. Okey, dia ada 2 saiz, saiz 1 dan juga saiz 2. So kalau saya pakai saiz 1, so okey lagi, nampak cantik. Okey, dia one set. Kalau you beli, you akan dapat dengan set Timal sekali. Dan sekarang kita ada promo, kalau beli set Timal akan dapat dengan flash card. Okey, you akan dapat dengan flash card. Alright, so jangan lupa dapatkan kita punya set Timal Aura dekat Naura Kasih HQ. Yang 8,000 ni fikir 20 kali. Apa dia? Cari siapa yang? Ini? Ini? Banyak. Ini? Ini lagi? Mana? So dekat sini semua jemaah-jemaah insaf yang akan bertolak ke Jeddah hari ni dengan rombongan Mami Zana dan juga Encik Zaim berserta Syuha. So semoga dipermudahkan urusan mereka semua dan mendapat umrah yang mabrur, insya-Allah. Cepat Teh ambil gambar lah Teh. Tu dah panggil. Makanan. Ini siapa yang nak pergi ambil gambar ni? Ambil gambar. Banyak ambil gambar. Itulah. Ambil gambar kau bertiga-tiga sama dengan orang kasih ni. Bos. Nanti. Sini saya. Ada saya. Yes. Cakap macam tu. Saya tahu je. Nangis. Sodehnya dia. Kenapa Mama dah rendah ni? Kakak saya. Alamak, 5,000 dah. Okey. Yusuf tu mana? Ikut Mia. Jalan gitu orang. Tak dapat lah nak tengok muka dia. Jom balik. Bye-bye. Ini nak kena masuk luggage ni macam gini. Teh, dah kena masuk luggage ni. Tak sedih pun. Oh, gitu Ada handphone. Sangat untuk jemaah lepas check in tu terus je masuk sebab kita takut long queue dekat immigration sebab sekarang ni during working hours, so saya tengok dekat bawah tu agak crowded. So kalau boleh, sebab kita 2 group, so kita agak ramai, so kalau boleh minta sangat-sangat untuk beri kerjasama. Lepas check in tu jumpa dengan ahli keluarga, lepas tu dah boleh terus masuk dah. Jelas Dia ada 2 pilihan, boleh masuk pelepasan B ni satu ataupun pelepasan C. So kalau nak dekat, sebab kita punya kaunter adalah kaunter K. Kaunter K dekat sini. So kaunter tu lepas dia check in straight tu dah boleh sampai pelepasan C dah. Tapi tak kisah nak masuk B boleh, C boleh.
Dua choice tu lah. Okay. So gate adalah C2. Untuk ke gate C2 ni dia ada beberapa checkpoint. Yang pertama checkpoint dia adalah polis ni yang kios ni. So nanti Hajar dan Haji just scan saja barcode ni. Just scan saja barcode ni. Nanti dia akan buka lah pintu kios tu. Tu yang pertama. Lepas kedua turun daripada eskalator, kita akan berjumpa dengan immigration. Kita akan jumpa dengan immigration lah. So immigration tu minta kita akan jumpa custom. Kita akan jumpa custom. Seperti kita bagi tahu tadi, benda-benda tajam tak boleh ada pada badan kita lah, maupun hand carry ataupun bag sleeve bag tu. So mohon keluarkan siap-siap, sebab apa nanti dia akan rampas kat situ juga. Okay, selepas custom, Hajar dan Haji perlu cari bas ataupun train. Dia ada dua choice lah, sama ada naik train ataupun bas. Sebab kita dua group, so kita takut agak lama lah nak tunggu train. So boleh je pilih mana-mana. Nak naik bas boleh, train boleh. So saya suggest naik train lah, laju sikit. So kalau terlalu ramai dekat train, ambil lah bas. Sebab dia orang ada sediakan dua pengangkutan awam lah, iaitu train dengan shuttle bus. So nanti bas dengan train tu akan bawa ke terminal lagi satu, kita panggil terminal satellite. Sebab C2 tu tak ada kat bangunan ni. Gate C2 tu tak ada kat bangunan ni. So lepas custom janganlah cari gate C2 kat dalam ni. Dia kena naik bas dengan train dulu. So pilihlah sama ada naik train ataupun bas. Dan naik tu dia akan bawa pergi terminal satellite. Dah sampai bangunan lagi satu yang kita panggil terminal satellite tu, baru ada gate C2. Kat situ baru ada gate C2. So mana yang dah sampai dulu, mohon untuk update lah dalam grup, nyatakan kepada grup masing-masing dah sampai. At least takarlah gambar saya dah sampai dah dekat gate C2. At least sebab apa, group leader akan berada di belakang sekali untuk pastikan semua dah masuk baru masuk. Jelas So nanti mohon dah sampai tu bagi je tahu dalam grup. Grup tu dah kena sentiasa pakai lah, sebab dah starting dah sekarang dah boleh dah kena sentiasa tengok dah. Okay. Dan saya rasa itu saja. So ada 3 orang ni. Okey, kita dah selesai kita punya taklimat. Sekejap lagi kita akan check in bag kita dekat sana, dekat kaunter K tadi. So selepas check in bag, kita akan masuk ke dalam lah. Sama ada di kaunter B atau C. Okey Mama. Okey. C okey. Mama sakit perut hari ni. Peluk unit C. 5L. Mama J. JKL. K, Mama K, Syuhat K. Mama K. Mama J. L. O L. L Papa. J K L. Okey, J K L. Entahlah. Season 3 kat belakang. Dan kita punya flight Saudi Airlines. Kapal ini cukup ramai, dalam 80 orang. So hopefully perjalanan kita dipermudahkan dan selamat semuanya, insyaAllah. Mama kelaparan, Mama tak makan total 2 pagi. Okay. Okay, kita dah naik flight. Kita tengok zone 3. Ingatkan 45 tu kat belakang sekali. Tu bunyi kat tengah-tengah. Oh, dekat sayap. Oh, sayap. Sayap. Sayap ayam. Okey. Kita akan ni mah. Kita akan lepas ke Timur Suku kepada KL dan kita akan melalui Jaffna Bangladesh. Oh, bagus lah. Dia punya map dia detail. Oh, masuk back je lah. Masuk sini mah. Masuk sini. Distance, kita tengok distance lah. 3,000, 4,000 mile sampai ke Jeddah 4,500 batu. Sampai pukul 12, 16 dekat Jeddah malam waktu sana. Wow, kita dapat air mineral. Apa tu? Stop kit. Oh, bagus lah. Bagi dalam satu pack. Seorang dapat seorang satu. Air cover.
Itu tidur. Itu hand sock ke stocking? Hand sock. Stocking. Dahsyat. Alah. Mas. Apa tu? Gigi. Oh, dia pula. So, gigi pun tu. Ada air cover. Stocking. Dia pula dengan tu. Dia pula dengan berus gigi. Nice. Semoga dapat. Sekarang waktu kita nak makan pukul 8 apa? 8. Makan apa? Sayur. Kita dapat susu, nasi daging, macam kek, sayur, mango lassi dan kopi. Alhamdulillah selamat mendarat di King Abdul Aziz Airport. So, apa sekarang lah? Sekarang 8 lebih lah. Kat sini di waktu Malaysia pukul 1 pagi. Kita akan pergi ambil kita punya beg. Alhamdulillah. After 7 years. Alhamdulillah. Ya, you pergi check airport. Ya, ada seorang lagi. Dia seorang. Tengah? Tengah je. Tapi itulah. Dalam Papa tak bawa lah, berat sangat. Tak bawa. Takut terlalu banyak. Tak bawa. Tak, takut terlalu banyak. Tak bawa. So, kita nak ambil gas claim. Yang turun ni ada beberapa kumpulan. Tengok dia sampul-sampul kan tadi. Dia ada orang yang direct buat umrah. Dia orang terus pakai je air ihram. Kita akan pergi ke Taif dulu. Bermalam, satu malam. Okey, jom. Kita nak naik tangga. Macam terengkal air lah ni. Tak.
Seronok dia tengok beg. Gelak lah. Wow. Tengah airport. Ada orang diving tau. Dalam tangki air. Aquarium, wow, ikan you. Wuih, dahsyat. Airport pun ada aquarium. Dekat airport pun ada aquarium, tak? Gambar-gambar. 1 second. Oh. Downfall. Okay. Mari. Dia tak bagi. Kita ni jakun. Dah, apa tanda? Okay. So we arrive. Mama ingat sini lah yang adik duk penat sangat duduk kat tiang ni. Yogurt ke? Suhail beritahu saya lah apa yang famous. Saya tak tahu apa-apa pun. Bila saya kata ni apa benda ni tak tahu pun. This is the real fish, okay? Ada orang kat dalam tu tengah buat kosikan. Oh, ikan bawal besarnya. Ikan bawal. Syak, baby syak. Padi. Padi mah. Kita akan naik bas ke Kota Taif. Oh. Ni ke? K1. Ini bas 2 King Long. Okey, Assalamualaikum. Kita dah hari kedua kita di Taif. So, melaksanakan beberapa lawatan di Kota Taif. Ustaz tengah bagi tak? Yang pertama, kita akan lawatan ke tempat kabel car. Ya. Di mana kat situ nanti mereka berbuat boleh turun, yang nak naik kabel car boleh, atau yang nak jelajahi tempat-tempat kabel car itu, sebab di situ ada food. Ya, jadi tuan-tuan boleh belanja di situ, pilih makanan, sebab baru-baru ini direnovasi. Ya, kita akan melaksanakan pelajaran. Ada story kan di sebalik apa yang terjadi. Apalah, cuma baca cerita. So kita nak bergerak ke Bandar Taif kan. Bandar Taif dan Dia nak buat kita jalan-jalan. kita nak naik ke Mekah, insyaAllah. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Ziarah. Nak ziarah siapa ke tak? Dah, ziarah untuk orang dah. Dan kita akan melaksanakan umrah jam 7 kita maghrib, nanti kita akan balik di Mekah. Okey, jom sana dua al-lurud lal-shaqqa apalah. So ini air daripada hotel lah. Jadi dekat hotel tak ada kereta. So oh tak ada. Apa hutan video ni mau kita ambil. So mama beli teh susu. Oh, dia penutup. Ada ambil gambar bilik. Ini. Dia bilik kan? Hotel actually besar, bilik dia besar. Ada bilik kan? Ada satu bilik. Tak tahu. Seorang ada berapa bilik? Ha? Ada 3 kantin juga. Kira
ada 3 katil. Okay, bila kita kira ada pantry semua, ada hall, tapi itulah tak ada kereta masakan lah. Sabun pun tak ada. Okay, kami mandi. Banyak pun tak ada. Oh, sini tak pakai air lah. Oh, tak payah lah. So, tawakal dan reda. Okay, so kita akan mulakan perjalanan sekejap lagi. Lepas tu mama makan tu. Macam lah koleksi dia. Betul lah. Orang kasih fikir. Temperature right now 45. Okey, sekarang kita berada di Pasar Taif untuk membeli buah. Buah-buahan segar kat sini katanya menarik dan sedap. Banyak buah kaktus lah. Buah yang tak ada kat sini. Mana kaktus lah? Itu buah kaktus. Yang mana rasa tu Abang? Apa pegang kamera? Oh, itu buah raspberry terima. Start. One box 25. Oh, deliver. One box, how much? 25? 25. Start. Mangga dah? Ha? Dah rasa dah? Ini buah apa ni? Mangga je. Mangga. Okay. Fresh ha? Bismillah. Mangga apa ni Ustaz? Mangga Malaysia tu saya tak ingat dah nama dia apa. Oh. Harga manis lah. Bismillah. Mango. Oh, sedap. Boleh kan? Boleh. Boleh makan kat bilik. Kita boleh satu kalau boleh ada. Sedap. Baba yang ni sedap ah? Ini sedap. Beli 2 biji. Mango sama-sama. Tu. Kau rasa. Slash. Sedap. Banyak betul buah. Tapi harga boleh nego-nego lagi. Oh, demikian dia. Cactus. Ini apa ni? Gambar. Rasa sam-sam. Bismillah. Oh, sedap. Sedap beli. Oh, sedap. RM10 tak dapat? RM10.
Satu je lah, ambil satu. 15. Marah kot. Wow, sedap ah. Alah, 10. Yeah, welcome. Alah, sayang, jatuh. Dah ambil ni lah, masuk. Sedap ah. Sedap. Sayang. Berapa? Satu benda buahnya. Oh, tu masuk. Yang satu keluarkan dari sini. Ah. Boleh. Ah, kotak tu tak payah. Dia lelong RM5 apa? Dia lelong RM5. Ya. Satu. Dan buah cactus. Nak bagi ni ke? Mama balik setajam cactus. Bismillah. Masjid Haram tu, Masjid Nabawi tu, inilah perkataan yang sering kita dengar dan panggilan yang paling kerap kali untuk kita dengar juga dan panggilan untuk kita dengar. Jadi hajah-hajah yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sedikit berkenaan dengan rukun umrah kita dan manasik umrah kita, yang mana setelah kita beres. Okey, kita berada di dalam kedai Ya Aiman, kau. apa tu? Aiman. Aiman. Depan kawannya. Depan kawannya. Bekas dah habis dah. Oh, kena tulis. ابتسم يا ابا ابتسم ابتسم جيب لي ولا اقدر هذا 120 gram ya kena. ساعده يا ابا Sama. Wah, hebatnya. 120 gram. من masuk semua. Masuk. Mana sudut? Abang mata abang beli madu. Ni kepek dia ni sedap. Pesta tu. Halang. Ni kopi ni tak tahu lah sebab nampak macam sedap. Lagi madu. Kopi saffron ni. Tak tahu berapa ni. بس ما شاء الله ما شاء الله MasyaAllah. Wow. Bagi tester. makan Rasa-rasa satu. لو ada beli madu untuk lagi ada, madu untuk hamil ada. Ha? Madu tak hamil? Mana dua set? Satu set. Itu tu sedap. Itu dia suka dia tak ada. Madu asli. Kecil lah. 20. Lagi madu untuk kecil. Tester dia. Udah azal. Mana satu set? علي ما في سالفه Itu dia. يقول بسرعه بالدول Mana 30?
Tengok mama. Madu original. Okey. Madu Thai, madu Yaman. Dah beli mama masuk dalam kedai sebelah. Apa? Halal. Halal. Yes, halal. 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 Hakiki halal, تعال. اكرم. Bismillah. Peanut. Come on. Halal. 5 riyal discount. 5 riyal. Halal. Kacang dia sedap. Bacteria 5 riyal. Sudah selesai sudah kita solat Jumaat di Masjid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Puas. Tahu kedai apa ni? Ramai batu. So tadi ustaz kata terus pergi ke bas. Kita akan jalan ke bas je lah. Nak beli air pun duit tak bawa. Tak mama pergi ke bas tu kan. Kita terus pergi ke bas. Ramai. Tapi nampak macam tak ada orang. Ramai tiba-tiba. Okey, jom kita jalan ke bas. Okey, kita dah sampai. Produk Rose perfume pun ada banyak. Ada perfume dah. Kedai makan bercampur dengan kedai perfume. So kat sini makan talam. Kita makan talam. Kita tengah menunggu. Oh tak. Ni air wangi dia sedap betul bau. The Rose Planter. Boleh beli? Sekali? Takkan tak jual? Oh, ada sebar sini. Oh, okey. Oh, apa ni? Oh, alhamdulillah. Boleh. Ni unta ke? Ayam. Ni ayam. Ni siapa dia pun nak sekali tangan ke tak? Ada bawa wet tissue tak? Bawa wet tissue. Ada lagi kot ni, tadi tu. Satu-satu. Okey. Boleh ambil. Boleh. Macam ni lah. Okey, kita dah makan tadi nasi Arab. Tapi nak kata sedap sangat tu taklah, ayam pun macam bau sikit. Aku makan masa boleh ni. So depan kedai ni ada jual perfume. Oh ni. Aku beli satu. Ya. Pati Rose. Betul-betul sedap bau. 20 riyal mahal juga. Tapi dia pati lah. Memang betul-betul pekat. Dia nak buat campur-campur, buat spray bilik ke, spray baju ke. So dekat situ macam ada playground, ada kedai-kedai cenderamata mata. Tak tahulah nak masuk tak. Tengah tunggu dia orang buat kunafak. Kunafak. Kunafak pun sedap lah, promo kata sedap. Kalau sedap tak okey. Jom kita pergi tengok. Dia tengah bakar. Nescafe. Oh, tak nak. Teh boleh? Teh tarik. Teh susu lah. Oh, ni kunafak dia. Malaka. Kunafak.
Sebab dia buat stall lah. Kak, satu kan? Dua tadi. Ada Ibnin Hadha Nafara. Badin Wahid. Satu berapa? 10 dia. Boleh je dia kiss. Ada Ibnin. Air tadi order? Air? Tadi belum order lagi. Tu lambat. Family akak kan? Badin Hadha bagi Arba'ah. Bukan. Saya ambil, dia ambil plastik kan? Okey. Oh ya ke? RM5 pun bayar. Sini ni? Yang macam coklat ke buah? Oh ya ke? Wow, kena candy. Tak payah tu lah. Okey, ke mama? Ha? Okey lah. Okey. Mama Mio sini tengok. Mio. Mio. Kena setting balik lah kedai dia. Macam lari-lari. Oh, banyak je tempat ni gambar. Okey, kita datang makan je. Masih lah. Mungkin tempat sewa ke tak? Duduk. Hai. Mama, ayam lebih. Kita berada di Genting Highland tak? Apa? Aunun. Tak buat mudah. Ada. Ni yang saya sebut. Di paling tinggi di kawasan. Oh, betul lah Genting. Genting. Paling tinggi. The Highland. Kalau musim sejuk ni betul-betul sejuk lah. Tapi dia tak adalah sampai ada salji ke apa. Dia tak salji tapi dia kabus. Oh. Mana ni? Tak berapa nampak. Oi. Ni belakang tu kan tak nampak kan? Oh. Ada kat luar ni. Oh, ya tu. Kabus. Oh, dia sejuk. 8 darjah Celsius. Sejuk. Sini. Tepi. والله ما حد يعدي والله انا اول مره والله ايوه انت كويس Tak, dia turun bawah. Dia sebab kat sana jam dah. Kat sana dah jam. So turun bawah tu nanti dia akan jalan bawah tanah. So naik sana balik. Sebab dia tak nak bagi jam, nampak tadi aku. Tiket dekat mana lah? Bawah. Tiket berapa? Bawah ada tempat kursi juga. قدم dia Oh. Okey, Mama dah nak naik cable car. Saya tak naik. Bye-bye. Hati-hati. Behavior. Mama naik cable car. Kat luar tu dah naik dah. Bapa minum kopi, cappuccino. Tadi minum air teh dia tak sedap. Tadi ada kopi. Dalam ni. Harga dia RM15. Yalah. Kau rasa mahal juga RM15. Yang boleh bertahan lah sampai malam ni. Bismillah.
rasa pahit-pahit sikit kopi dia. Okay, kita stop, pit stop kejap dekat kilang Ros. Ustaz dia kata di kilang Ros ini kilang buat air mawar. So kilang buat perfume kan. Dia buat perfume, kopi. Kita tengoklah apa ada. Tapi dulu kita datang pun tengah malam tu kita datang tak ada lah. Ni kilang Ros. Itu macam kedai kan, dia bukan kilang. Kedai. Apa kedai? Cakap anggur. Cantik. Tengok apa ada kat dalam. Oh, bau. كل الدنيا يمشي انجليزي. Di sini ya. Allah. Oh. Itu dah pijak lah. Halal. Bagi dulu tu. Oh, ada presentation eh. Dia sebenarnya laki dia duduk atas kursi ni. Memang sini perempuan. Laki duduk atas kursi. Oh, tadi pula lah. Laki dah sedia. Oh. انور هو كلمه الله حرب حقنا. Waalaikumsalam Haji, warahmatullahi. ini rose life, okay? Ini rose life, ini 1 tahun 1 kali, okay? 1 tahun 1 kali. Musim rose life bulan 3 Mac. Ini musim. Wow. Ini musim rose life bulan 3 Mac. Only Mac. Ini 1 kebun, okay? 1 kebun 1 hari bulan Mac. 50,000 kuntum. Okay, 1 kebun 1 hari bulan Mac 50,000 kuntum. Ini 1 bekas. Ini 1 bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Ini air rose, air mawar. Ini no air minum, no air zam-zam. Okey, 1 bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Ini ditutup. Okey, ini ditutup. Ini dilakban. Ini dilakban, dimasak ini 9 jam. Okey Haji. Ini 1 bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air dimasak ini 9 jam. Ini kira-kira ini hasilnya parfum. Ini sedikit. 3.5 mili rose pipe. Ini atas original, ini pati. Ini di bawah, ini air rose, air mawar. Ini atas 3.5 mili rose pipe original. Oh, dia ambil yang atas kan. Ni rugi ni tak dapat ni. Tu je 9 jam, baki dia banyak tu je. Hasil. Betul-betul pati je. Pati dah. 15 يوم باقي انا اروح انا سافر Ya Allah. Nanti melekat kat Iram Ustaz. Tak mau. Belum kita boleh. Kita pakai kat badan tu. Bau dah. هذا كبرستان هنا مرة ما يروح. أنا أروح أنا. Haji, package boleh. Ini package, ini semua, ini satu package 7 macam.
macam, 7 jenis, 7 kotak. 2 kotak ini 3.5 mili, 3.5 mili rose type original. Ini no kimia, no alcohol, no mix. Ini only rose type. Kotak ketiga ini air rose, air mawar. Ini manfaat, ini muka wajah ni glowing. Kotak keempat ini parfum spray rose. Oke, parfum baju. Kotak kelima ini body lotion rose and body perfume. Kotak keenam ini balsam rose. Oke, balsam. Fix rose, fix. Kotak ketujuh ini dupa rose, dupa dibakar di buku rose. Kemenyan. Okey, Haji. Paket boleh. Ini paket di sini pabrik rose sudah. Ini satu-satu oli boleh dibawa. Ini market rose sudah dibawa. Ini market rose. Ini satu-satu ni mahal. Di sini murah. Dibawa ini oli parfum. Ini satu botol 3.5 mili 50 rial. Ini satu botol parfum spray rose. Dibawa ini market 100 rial. Oke, di bawah ini market rose, ini diskon tak boleh. Ini paket tak boleh. Ini paket sini only pabrik rose. Dari semua satu paket 7 macam 100 rial boleh halal. $50 halal. Haji boleh yang mau? Ini Bos, kena tanya ni bos. Tanya bos. Bank ini, bank. Bank. Boleh. Ambil satu. Boleh ambil satu. Yang lain ramai-ramai ambil lagi, dapat diskaun. Diskaun. Ini satu hari ni jahannam 9 rial. Ini harga rahmah. Tak ada tau, lepas lain tak ada. Jualan ramah. Okey, Haji boleh bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 paket. Ini semua 100 rial boleh halal. 2 paket 100. Boleh. Ambil boleh patah-patah. Madani. Madani. Ya. 150. Jualan rahmah. Madani. Jualan rahmah. Madani. Mama ini. Apa mama ini? Rose. Anti rose. أعطيه مصاص. لا الصباح أعطيه مصاص. لو يجي يحكي يتكلم عليك بعدين تزعل تقول ليش تكلموا علي؟ ليش؟ Dia bercakap dengan kawan dia, lepas tu dia pandang lain. Dia bagi tu. Biasalah. Okey. Mana tu? Mana? Dah, sana lah. Ha? Tu. Jom. Beyond our imagination. Okey. Dan membeli kat sini. Dan juga beli air. Kopi Reza.
Ini juga. Memang kawasan sangat. Dengan muka megah menyala dah. Dekat tempat yang rasa sejuk. Macam ada udara sejuk sikit. Nyala dah muka mama ni. Tapi cantik lah tempat dia. Dia dikelilingi dengan rose garden. Itu pokok tamar tu. Tamar, ada di taman burung kat bawah tu. Tu ada taman burung. Oh. Macam pintu ni. Air mawar. Ada buai. Itulah. Janji dapat kontak. Dia dapat kontak dia punya token dia. Yang jual dia. Token dia. Tak. Salesman tak? Mungkin salesman dia. Kalau besar macam ni tak token dia tu kan. So kita membaca selatan. Blending ni sikit lagi kurang tahu. Nice lah dia punya bombong tu pun dia apa tu? Dia mirip lipat macam makan tu ada bukit. Tengok dia tengah lipat bombong. Manual ni. Tu lift kat rumah. Kan? Oh lift lah. Mana ada tinjau. Salah kot mama angkat tangan. Okay, kita dah masuk bas. Perjalanan nak pergi ke Mekong. Dalam 20 minit daripada Kilang Ros tak kata. Bersihkan diri sikit juga kot. Kata suka dipermudahkan. Terus. Pada dia penting sekali kalau kita terminal sekarang pukul 6 lepas maghrib kita akan terus kita dah termakan untuk pakai ihram. Okay. Dan buka tangan belakang tangan dan jangan lagi pakai wangi-wangian atau dekatkan diri dengan perkara-perkara yang berbau. Okey. InsyaAllah lepas ni kita akan sama-sama akan berniat ihram. Okey, kita akan berniat ihram bersama-sama. Niat bersyarat. Maksudnya semualah yang uzur ataupun lelaki, perempuan, semua di antara kita akan berniat ikut saya sama-sama. Jadi sebelum tu ada soalan apa tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan kita akan niat sekarang dan insyaAllah kita akan bergerak terus menuju ke depan insyaAllah. Okey, ikut saya sama-sama. Awal itu Umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa'in habasani habisun famahalli haithu habastani. Sahaja aku ini niatkan dalam hati sekali. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya terhalang bagiku daripada mana-mana halangan syarak, maka aku bertahalul. Okay, semua dapat semua berniatlah. Maka kalau semua dah ikut apa yang saya bacakan atau niatkan tadi, insyaAllah kita sekarang berada dalam ihram dan kita kena jaga batalan ihram. Okey, jadi kita akan bergerak sekarang. Kita akan bergerak sekarang dan kita dalam larangan ihram ni ada perkara yang dibenarkan untuk kita buat adalah ataupun perkara sunat. Afdal ketika mana dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah dalam ihram adalah kita akan bertalbiyah. Okay? Jadi kita akan bertalbiyah bersama-sama dengan terus semangat dan iltizam sebagai satu sambutan kepada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tetamunya. Ya? Jadi insya-Allah kita akan bertalbiyah bersama-sama.
Lepas selesai beliau baru bertemu. Okey, ikut saya dulu. Dan yang pertama ikut saya, kemudiannya selepas itu terus kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك